otomasi, tetapi ianya tentang ketepatan dan daya saing tanpa batas. AI atau kecerdasan buatan ini juga bukan satu pilihan, tetapi ia adalah keperluan bagi industri yang ingin terus relevan. Setakat pelibatan doktor kan dalam bidang AI ataupun robotik itu sendiri kan, apakah kemajuan terkini yang sekarang ni? Sekarang ni bagi saya humanoid robot lah. Humanoid robot actually sebenarnya adalah satu bidang robotics dalam yang kita percaya akan menjadi tenaga kerja pada masa akan datang, the future workforce. So humanoid robot ni sekarang sedang pesat dibangunkan di US, di China. So mereka membangunkan humanoid robot yang menyerupai manusia untuk melakukan kerja-kerja yang rutin bagi manusia. Contohnya kerja di kilang ataupun kerja di rumah. Saya rasa masyarakat kita sekarang terlalu sibuk kan, jadi kita memerlukan pembantu. Kalau kita nak bergantung kepada pekerja asing macam maid kan, jadi perkara itu akan menimbulkan banyak masalah sosial, masalah ekonomi dan sebagainya. Jadi dengan adanya teknologi humanoid robot ni sebenarnya dapat mengatasi masalah kebergantungan kepada tenaga asing, dan juga dia membantu untuk melakukan kerja-kerja rutin di rumah. Selain daripada itu, kalau kita tengok di macam peladangan contohnya, kita ramai memerlukan tenaga asing. Jadi humanoid robot adalah satu teknologi yang akan menggantikan kerja-kerja rutin oleh manusia, kerja berat, kerja-kerja yang susah. Dan teknologi ini sebenarnya tak lama dah. Kalau sekarang kalau kita tengok di China, mereka dah mengeluarkan lebih 1,000 unit dan mereka sedang melatih robot ni untuk kerja-kerja rumah, lipat baju, cuci pinggan dan jadi sekarang benda itu sedang berlaku di China. Menjadi sebahagian daripada kehidupan. Betul. Kita kena mengadaptasi diri kita. Betul. Penerimaan lah sebagai manusia juga Okey doktor, sepanjang pelibatan doktor juga kan, daripada segi sistem AI ataupun kecerdasan buatan ini, sejauh mana dia meningkatkan kecekapan robotik itu sendiri? Sebenarnya robot memang memerlukan AI. Kalau kita tengok robot ni sebenarnya adalah lebih pada mechanical structure lah. Macam kita tengok ni kan. Betul. Cuma kebolehan dia berfikir dan membuat keputusan seperti manusia itu adalah satu benda yang, itu perkara yang belum ada lagi, tapi sedang berlaku sekarang. Dan untuk kita kalau kita lihat pergerakan AI ataupun evolution of AI ni, sekarang kita berada dalam zaman kita panggil generative AI. So dan sekarang yang mana kita ada ChatGPT, DeepSeek dan sebagainya lah. So yang mana kerja-kerja ataupun cara pemikiran kreatif ataupun membuat konten-konten, kita dah boleh gunakan AI tool ni untuk mengurangkan kapasiti kita untuk berfikir membuat perkara tersebut. Kalau kita prompt, dia akan keluar kan. Jadi ini memudahkan kita sebagai manusia untuk bekerja, meningkatkan produktiviti, mempercepatkan proses. Ini sangat-sangat berguna, terutamanya untuk bidang perubatan. Sekarang AI dah digunakan dalam bidang perubatan untuk menyelamatkan nyawa manusia, mengesan kanser pada peringkat awal contohnya, ataupun memastikan ubat yang kita makan tu memang akan membunuh sel kanser tersebut. Dan ini memang sedang digunakan, dan dia memberi impak terhadap bagaimana kita menerima kaedah-kaedah baru ni untuk adaptasikan dalam kehidupan ataupun pekerjaan kita seharian. Bolehkah kita terapkan nilai kemanusiaan tu untuk dimasukkan dalam sistem robot? Soalan yang baik sebenarnya. Saya sebenarnya berasal daripada akademik kan. Dan saya memang sangat-sangat percaya bahawa pendidikan akademik ni adalah kunci untuk kita melahirkan AI for good, AI for peace. Sebab generasi yang kita didik mempunyai kapasiti untuk menentukan harga tuju teknologi. Oleh itu sistem pendidikan kita dia perlu berubah
selaras dengan perubahan teknologi yang akan berlaku ni. Kita tak boleh lagi berpegang kepada silibus yang sama, dan kita perlu berubah setiap tahun kalau boleh. Kita kena menerapkan nilai-nilai tambah ke dalam pendidikan kita. Dan pada dahan terhadap teknologi ni, kalau dia bermula daripada peringkat awal kan, kita perlu educate parent dulu sebelum kita educate anak-anak. Dan memberikan anak gadget untuk bermain setiap kali pergi makan dan sebagainya adalah satu perkara yang sangat-sangat no. Kenapa? Sebab dia tak ada nilai perasaan. Kita nak melahirkan generasi bukan hanya pandai dari segi teknologi, bukan hanya fasih menggunakan teknologi itu, tapi juga mempunyai nilai komunikasi, nilai kemanusiaan, memahami reaksi ataupun tindak balas terhadap percakapan contohnya kan. Dan kita lihat sekarang ni ramai sangat ibu bapa yang terlalu membiarkan anak-anak menggunakan gadget dan sebagainya. Ini satu, saya sendiri pun melihat ini satu ancaman kepada sistem pendidikan kita sebenarnya. Jadi institusi keluarga itu sendiri perlukan satu reformasi lah sebelum kita reform sistem pendidikan kita. Dia mula di rumah sebenarnya, asuhan tu. Tapi macam mana kita balancekan, seimbangkan nilai kemanusiaan tu dengan nilai teknologi. Jadi akan jadikan generasi tu, walaupun satu hari nanti mereka jadi AI programmer contoh kan, betul. Tapi dia masih ada nilai kemanusiaan. Jadi dia tak akan menggunakan teknologi itu untuk perkara yang mendatangkan kemudaratan contoh kan. So nilai-nilai tu daripada sekolah bagi saya. Dah panjang lebar rasanya saya berkongsi informasi tentang AI dalam perindustrian ini. Saya harap anda semua mendapat manfaat daripada perkongsian untuk episod kali ini. Terima kasih kerana menonton daripada awal sehingga ke akhir rancangan. Fadira Adnan, Revolusi AI, Transformasi Teknologi dan